Bayangkan sebuah tempat di mana masa tidak lagi mengenal siang atau malam. Tempat di mana jeritan menjadi muzik harian dan harapan mati perlahan-lahan di balik besi penjara. Di sinilah manusia kehilangan makna sebenar erti hidup. Inilah kisah di sebalik tembok yang menelan jiwa tanpa belas, dan semua ini hanya di Syah Fakta 5 fakta, 1 kebenaran. Nombor 5, Penjara ADX Florence. Penjara ADX Florence terletak di negeri Colorado dan dibuka pada tahun 1994. Ia menempatkan banduan paling berbahaya termasuk pengganas dan pembunuh bersiri. Dikenali sebagai Supermax, penjara ini direka untuk mengasingkan manusia sepenuhnya daripada dunia luar. Setiap banduan dikurung 23 jam sehari di dalam sel batu yang sempit. Semua aktiviti termasuk makan dan mandi dilakukan di dalam ruang yang sama. Hanya 1 jam sehari dibenarkan keluar ke halaman kecil yang tertutup sepenuhnya. Ketiadaan bunyi dan cahaya semula jadi menyebabkan ramai banduan mengalami halusinasi dan tekanan mental. Tiada interaksi dengan manusia lain, hanya dinding konkrit yang sepi menemani mereka setiap hari. Walaupun tidak berlaku penyiksaan fizikal, penyiksaan mental di sini jauh lebih dahsyat. Ramai banduan hilang kewarasan dan ada yang cuba membunuh diri. Kesunyian menjadi senjata paling tajam yang perlahan-lahan membunuh semangat manusia. ADX Florence sering digelar kubur hidup kerana banduannya masih bernafas tetapi jiwa mereka sudah lama mati. Ia membuktikan bahawa penyiksaan tidak semestinya datang daripada cambuk atau rantai, tetapi boleh hadir melalui kesunyian dan pengasingan. Nombor 4, Penjara Gitarama. Penjara Gitarama terletak di Rwanda dan menjadi simbol penderitaan selepas tragedi genosid tahun 1994. Ia dibina untuk menampung 600 orang banduan sahaja, tetapi selepas peperangan, jumlah banduan melonjak kepada lebih 7,000 orang. Tiada ruang untuk bernafas, apatah lagi untuk beristirahat dengan selesa. Keadaan sesak yang melampau menyebabkan ramai banduan terpaksa berdiri berjam-jam setiap hari. Mereka tidur berhimpit di lantai kotor dan berkongsi ruang yang sama untuk makan dan membuang air. Bau busuk dan jangkitan penyakit menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Makanan amat sedikit dan tidak mencukupi untuk menampung ribuan perut yang lapar. Dalam keadaan terdesak, ada banduan yang dikatakan memakan mayat rakan mereka yang mati akibat kelaparan. Setiap hari ada yang rebah tanpa nyawa kerana tubuh tidak lagi mampu menahan azab. Pihak berkuasa tidak mampu mengawal keadaan. Banduan yang lebih kuat menguasai yang lemah. Pergaduhan, pembunuhan dan penderaan menjadi perkara biasa. Tidak ada peraturan, hanya kekuasaan dan ketakutan yang menentukan siapa hidup dan siapa mati. Kini keadaan penjara itu sudah banyak berubah, namun sejarah hitam Gitarama kekal menjadi peringatan kepada dunia bahawa kepadatan melampau dan pengabaian boleh menukar manusia menjadi makhluk tanpa belas kasihan. Nombor 3, Penjara Black Dolphin. Terletak berhampiran sempadan Kazakhstan, penjara Black Dolphin menempatkan lebih 1,000 banduan paling berbahaya di Rusia seperti pembunuh bersiri, kanibal dan pengganas. Ia dinamakan sempena ukiran patung lumba-lumba hitam di pintu masuknya, simbol ironi bagi tempat paling tidak berperi kemanusiaan di negara itu. Setiap banduan dikurung dalam sel 2 lapis besi, sentiasa diawasi 24 jam oleh kamera dan pengawal bersenjata. Mereka tidak dibenarkan melihat wajah pengawal, tidak boleh berbaring pada waktu siang, dan mesti berjalan tunduk dengan tangan bergari ke belakang setiap kali berpindah sel. Tidur mereka hanya 4 hingga 6 jam sehari, di bawah cahaya lampu neon yang tidak pernah dipadamkan. Tiada bunyi kecuali langkah pengawal dan seretan rantai besi. Hukuman di sini bukan lagi rotan atau darah, tetapi penyiksaan mental yang perlahan-lahan menghancurkan kewarasan. Makanan hanyalah sup cair dan sepotong roti keras. Tiada televisyen, tiada lawatan keluarga, tiada peluang untuk merasa langit terbuka. Ramai banduan dikatakan kehilangan perasaan, hidup seperti mayat yang masih bernafas. Tiada siapa pernah berjaya melarikan diri dari Black Dolphin. Dunia luar melihatnya sebagai penjara paling ketat dan efisien, tetapi bagi mereka di dalamnya, ia adalah kubur hidup, tempat di mana masa berhenti dan jiwa manusia musnah sepenuhnya.
Nombor 2, Penjara La Sabaneta. Penjara La Sabaneta dibina pada tahun 1958 di Bandar Maracaibo, Venezuela. Ia direka untuk menampung 700 orang, namun menjelang tahun 2013, jumlah banduan melebihi 3,000 orang. Kawalan pengurusan hampir tidak wujud. Banduan menentukan undang-undang mereka sendiri, menjadikan penjara ini ibarat dunia tanpa peraturan. Banduan kaya hidup dengan senjata, dadah dan makanan mewah, manakala yang miskin perlu membayar untuk perlindungan. Setiap hari penuh dengan pergaduhan, jeritan dan tembakan. Dalam rusuhan besar tahun 1994, lebih 100 orang terbunuh, ada yang dibakar hidup-hidup, dan ada yang dipancung tanpa belas. Kebersihan di tahap yang menyedihkan. Air bersih jarang ada, dan penyakit berjangkit merebak pantas. Mayat dibiarkan di dalam sel tanpa dikebumikan kerana tiada siapa berani mendekat. Penjara ini bukan lagi tempat pemulihan, tetapi kubur hidup bagi ribuan manusia. Lebih tragis, keadaan huru-hara membuatkan sebahagian banduan membawa masuk wanita dan anak-anak untuk tinggal bersama. La Sabaneta berubah menjadi dunia kecil yang dipenuhi kekacauan dan penderitaan. Selepas rusuhan berdarah pada tahun 2013, kerajaan akhirnya menutup penjara ini. Namun kisahnya kekal sebagai simbol keganasan dan kejatuhan nilai kemanusiaan dalam sejarah penjara dunia. Nombor 1, Penjara Said Naya. ديك الولد يا حرام ديك الولد هاي من الخوف بيقتلون يا حرام. انت شو اسمك؟ ايش اسمك؟ Penjara Said Naya terletak kira-kira 30 km dari Damsyik dan dibina pada tahun 1987. Ia digunakan untuk menahan banduan politik dan sesiapa sahaja yang dianggap menentang rejim Syria. Sel-sel sempit dan gelap menyembunyikan penderitaan dan penyiksaan sistematik yang berterusan. Bekas tahanan mendedahkan mereka dipukul, digantung terbalik dan dipaksa mendengar jeritan banduan lain. Ramai yang mati tanpa perbicaraan, manakala air bersih dan makanan sangat terhad. Setiap hari adalah hidup dalam ketakutan, penderitaan fizikal dan mental. Menurut laporan Amnesty International dan Human Rights Watch, ribuan tahanan dipercayai dibunuh secara senyap antara tahun 2011 hingga 2015. Mayat dibuang secara rahsia dan bekas tahanan dipaksa membersihkan darah dan sisa tubuh mangsa lain selepas sesi penyiksaan. Suasana di dalamnya digambarkan seperti kubur besar tanpa nama. Sel-sel penjara gelap, sesak dan berbau busuk akibat mayat yang dibiarkan reput. Segala bentuk kemanusiaan dilucutkan dan banduan hidup dalam ketakutan berterusan. Tiada siapa yang dijamin keselamatan atau keadilan di dalam Said Naya. Said Naya kekal sebagai simbol kezaliman moden dan salah satu penjara paling kejam di dunia, meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah hak asasi manusia Syria dan dunia. 5 penjara ini menjadi bukti bahawa kekejaman tidak semestinya berlaku di medan perang. Kadangkala ia berlaku di tempat yang sepatutnya menjadi lambang keadilan. Di balik setiap dinding dan jeriji besi, ada kisah manusia yang kehilangan segalanya, termasuk maruah dan harapan. Setiap penjara ini bukan sekadar bangunan, tetapi peringatan kepada dunia bahawa keadilan tanpa kemanusiaan hanyalah bentuk lain daripada kezaliman.